wadi itu keluar darah, bukan. Maksud haid wadi itu maksudnya wadi itu telah mengalir air. Sebab haid dari segi bahasa maksudnya mengalir. Dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak ta'rif dia begini. Damu jibillah yakhruju min aqsa rahimi mar'ah ala sabili sihhati fi awqati makhsusah. Ta'rif dalam bahasa Arab. Damu jibillah yakhruju min aqsa rahimi mar'ah ala sabili sihhati fi awqati makhsusah. Maksudnya darah ini darah semula jadi. Yang pertama sekali darah semula jadi. Damu jibillah. Darah semula. Bila kata darah semula jadi, dia bukan darah yang boleh dibuat-buat. Nak datang tak nak datang. Hari ni rasa macam tak nak sembahyang lah, tak nak puasa, dia pun tegan darah haid bagi keluar. Dia bukan macam tu. Sebab nama ni jibillah. Jibillah tu tabi'i. Dia semula jadi datang. Bukan contohnya, saya ni nak kena buat umrah ni. Tapi hari buat umrah tu, saya datang darah. Period. Macam ni nak buat. Tak boleh saya tahan darah saya boleh keluar. Tak, dia bukannya boleh tahan, boleh lepas. Dia jibillah. Dia semula jadi, dia keluar. Itu yang pertama, ciri pertama. Yang kedua, yakhruju min aqsa rahmi mar'ah. Dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Daripada bahagian pangkal rahim. Ini bahagian rahim paling atas sekali. Ini bahagian rahim paling atas sekali. Kenapa dia kena sebut pangkal rahim? Sebab ada darah yang keluar daripada bahagian bawah rahim. Kalau yang keluar daripada bahagian bawah rahim tu, itu darah istihadah, darah sakit. Kalau yang keluar dari pangkal rahim yang atas tu, itu dipanggil darah haid. Cuma kalau dari segi biologi, dari sains, dia kata darah tu keluar daripada ovari lah kan. Kalau belajar sains tahu lah UIA kan. Keluar daripada ovari. Mana ovari dia menghasilkan ovum. Kan? Kemudian ovum tu dia akan yang ovum kan telur. Dia akan pada bila cukup dia waktu subuh dia akan keluar lah. Dan ovum tu kalau tak disenyawakan dengan sperma, maka dia akan keluar lah setiap bulan sebagai dia punya darah ni. Kitaran darah ni. Yang gitu lah. Kalau salah betul kan? Baik. Jadi kalau bila ada sperma yang masuk, kemudian telah disenyawakan, maka anak yang disenyawakan dia akan membentuk embrio, akan menutup saluran falopio itu daripada keluar darah. Maka dia akan berhimpun pada kawasan janin anak tu. Jadi bila beranak, keluar pula darah nifas. Kan? Darah nifas. Jadi ketika mana dalam kandungan, maka darah tu tersekat daripada keluar. Kan? Dan biasanya perempuan yang mengandung dia tak keluarlah darah haid. Tapi boleh jadi keluar. Kan? Boleh jadi dia keluar. Dalam mazhab Syafi'i kata al-asah perempuan yang mengandung boleh keluar darah haid. Baik. Jadi dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dia ala sabilis sihat. Yang keluar tu atas jalan yang sihat. Atas jalan sihat. Maksud atas jalan sihat ni dia bukannya keluar sebab sakit. Dia keluar tu sebab dia sihat, sebab dia subuh dia keluar tu. Atas jalan. Bukan darah tu keluar sebab cedera, sebab ada luka. Tak, darah tu keluar secara sihat sahaja. Ala sabilis sihat. Atas jalan yang sihat. Itulah perempuan yang ada darah haid ni biasa dia sihat. Sihat dengan mana subur. Dalam mandi subur. Nak kalau dia punya haid dia teratur. Kalau yang haid tak teratur tu, yang tu ada ni lah. Yang ada kena rawat kan. Makanan ke apa. Atau punya rutin dia. Tapi kalau dia keluar darah tu biasa dia subur. Lepas tu ada kisah. Kalau kita tahu ada kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kan dia berkahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni antara perempuan yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Sewaktu Nabi Ibrahim dia keluar daripada Palestin. Dia keluar selepas peristiwa yang Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api tu. Nabi Ibrahim dia keluar daripada kawasan Namrus. Kemudian Nabi Ibrahim diikuti oleh beberapa orang. Antaranya anak saudara dia Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim. Kemudian ada seorang perempuan bernama Sarah. Sarah ni pula perempuan yang paling cantik pada zaman tu. Dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Dia adalah wanita yang paling cantik pada zamannya. Atau kita kata sebagai Miss Universe lah mula ceritanya. Dan Nabi Ibrahim akhirnya berkahwin dengan Siti Sarah. Cerita dia panjang. Dia ringkaskan cerita bahawa perkahwinan dengan Siti Sarah ni tidak ada anak. Tapi masa Nabi Ibrahim dia keluar daripada Palestin atau Baitul Maqdis atau Syam. Nabi Ibrahim dia berjalan ke Mesir. Sampai ke Mesir. Nabi Ibrahim dapat khabar, dapat berita bahawa Raja Mesir ni raja yang kaki perempuan. Dia akan rampas mana-mana perempuan yang cantik untuk tidur dengan dia. Kalau bini orang pun dia ambil. Kalau anak orang dia akan ambil. Tak kisah. Raja ni. Dia jenis nak tidur dengan perempuan yang cantik. Jadi bila Nabi Ibrahim tahu, Nabi Ibrahim dia sembunyikan Siti Sarah tu dalam satu sunduk, satu peti. Kemudian dia pun masuklah ke Mesir.
Kemudian bila masuk ke Mesir adalah pegawai imigresen tahan. Encik, tengok sikit apa dalam ni. Buka-buka tengok ada perempuan cantik. Jadi pegawai imigresen. Inilah hantar laporan kepada raja. Ini ada perempuan cantik masuk ke Mesir. Raja bila tahu perempuan cantik masuk ke Mesir, raja panggil Nabi Ibrahim dengan isterinya. Nabi Ibrahim pun datang ke istana raja. Kan keluar daripada Namrud tu dah selamat dah. Jumpa pula raja kaki perempuan. Maka raja ni dia kata, siapa perempuan ni? Nabi Ibrahim dia kata dia adalah saudara aku. Saudari aku. Nabi Ibrahim tak kata tu isteri dia. Sebab kalau Nabi Ibrahim kata isteri dia, raja akan rampas. Nabi Ibrahim kata tu adalah saudara. Jadi pada sangka raja, saudara ni adik-beradik lah. Adik-beradik, kakak tu adik. Bila kakak bila raja tu beranggapan yang isteri Sarah tu adalah kakak tu adik, maka raja dia ejah. Biasalah macam contoh orang kalau duduk asrama kan. Ada budak jini masuk, budak tu ada kakak. Biasa orang akan ejah lah ke budak ni. Dan bagi dia makan apa semua supaya dapat nombor telefon kakak tu, contoh kan. Jadi raja tu nak ejah lah ke Nabi Ibrahim supaya dapat Siti Sarah tu. Sebab pada sangkaan Siti Sarah tu kakak Nabi Ibrahim atau adik. Maka dia kata, Ibrahim kau relax, kau duduk sini. Aku akan tidur dengan dia, aku akan ambil malam ni, aku akan bersama dengan malam. Nabi Ibrahim dia bimbang, risau. Takut raja buat tak baik pada isteri dia. Maka Nabi Ibrahim dia minta doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tenangkan Nabi Ibrahim, dengan Allah Ta'ala buka hijab Nabi Ibrahim. Dia boleh nampak segala tempat dalam istana. Segala bilik-bilik semua dia nampak secara tembus, pandang tembus. Jadi Nabi Ibrahim nampak apa yang raja tu buat dengan isteri dia. Bila waktu malam, raja tu bila nak sentuh je isteri nak sentuh Sarah, tak ampun nak sentuh. Tangan akan jadi keras. Tangan akan jadi lumpuh. Bila dia batalkan niat dia boleh bergerak semua tangan. Bila nak sentuh, tak boleh sentuh. Sampai 2-3 kali dia cuba tak boleh sentuh. Dan pada malam tu raja tidur sendirian. Dalam mimpi dia dan tidur tu mimpi. Dia kata perempuan ni ada suami dia. Bila dia bangun tidur esok, dia tanya kepada perempuan tu, kamu ada suami? Ya, ada suami. Siapa suami kamu? Tu kat bawah tu. Ibrahim. Barulah raja tahu ada suami punya dan dia tak boleh nak apa-apa dengan perempuan tu. Maka raja tu pulangkan balik Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim dan dihadiahkan Siti Hajar. Dihadiahkan seorang hamba bernama Siti Hajar. Tu kisah dapat Siti Hajar. Maka kembali Nabi Ibrahim pergilah ke tempat-tempat lain kan. Jalan, rumah mungkin berkampung. 3 orang ni. Masa tu Siti Hajar ni sebagai hamba lagi. Tapi bila Siti Sarah dah tua dan tidak ada anak. Siti Sarah kata kepada Nabi Ibrahim, kata, kahwinlah dengan hamba kita ni, Hajar. Maka Nabi Ibrahim pun mendekarkan Hajar dan dikahwin dengan Siti Hajar. Bila dikahwin Siti Hajar, maka dapat anak. Nama Nabi Ismail. Bila dapat anak, Siti Sarah dia nak cemburu. Dia cemburu. Dia kata, aku tak nak tengok muka Hajar ni. Bukan bunyi budak tu menangis, aku tak nak dengar. Jadi Nabi Ibrahim dia terkepit di antara 2 orang isteri dia. Isi Nabi pun gaduh. Macam pelik kalau orang poligami bergaduh lagi bini. Isi Nabi pun bergaduh. Dan cemburu dia kuat. Nabi Ibrahim bergaduh kepada Allah Ta'ala kata, ikut perintah isteri kau tu. Atik zawjatak. Ikut perintah isteri kau. Maka dia asing. Allah Ta'ala perintahkan supaya dia asingkan Siti Hajar dengan Nabi duduk kat Mekah. Duduk kat Mekah tempat yang ada orang lagi. Duduk kat Mekah. Dan Nabi Ibrahim duduk dengan Siti Sarah. Hanya setahun sekali je dia pergi ke Mekah, pergi merawat anak dia. Kita tak nak cerita yang kat Mekah, nak cerita yang Siti Sarah ni. Sampailah bila dah berusia dah tua, satu hari datanglah tetamu Nabi Ibrahim. Itu disebut dalam Quran tu, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Datang tetamu Nabi Ibrahim. Tetamu Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim pula orang yang karam. Dan disebut dalam sirah, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang menyantuni tetamu. Ikram tuyuf. Nabi Ibrahim sembelih seekor kambing. Anjil. Dia sembelih seekor kambing. Kemudian dia masak makanan yang hebat, yang enak dihidangkan kepada tetamu. Tapi tetamu tak makan. Tetamu tak makan. Maka Nabi Ibrahim takut. Fa'ujad safi nafsi khifah. Dia takut. Kenapa tetamu aku tak nak makan? Aku ada buat salah ke? Maka yang tetamu tu kata, jangan risau Ibrahim. Kami ni adalah malaikat. Malaikat mana makan, mana minum. Tak pelik lah malaikat datang. Patutlah tak makan. Tapi nak kata Nabi Ibrahim dia punya adab dia. Dia adalah dalam sirah mengatakan dia adalah orang pertama yang menyantuni tetamu. Sebab itulah orang Arab diikut adab Nabi Ibrahim. Jadi orang Arab pun zaman dahulu dan Arab-Arab kampung antara orang Arab yang suka menyantuni tetamu orang Arab. Kalau baca dalam dokumentari apa semua ada sebagian Arab-Arab yang kampung Badui, kadang-kadang bila tetamu datang dia akan bagi makan, minum, tempat tinggal selama 3 hari. Lepas 3 hari baru dia tanya, nama siapa, nak ke mana, pergi mana. 3 hari boleh duduk di rumah dia, relax sebagai tetamu. Lepas 3 hari baru akan tanya. Kita ada sebagian budaya orang Arab. Baik, Nabi Ibrahim kata, kami tu datang untuk apa? Malaikat pun ceritalah, kami datang dengan 2 sebab. Yang pertama, berita gembira. Apa dia? Kamu akan dapat anak. Dapat anak dengan siapa? Itu dengan Sarah.
Maka dia sebut dalam Quran wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Maka isterinya Siti Sarah tu dibangun, berdiri. Kemudian dhahikat. Dhahikat ni masalah terjemah. Orang terjemah dhahikat ni ketawa, dia ketawa sebab suka dia dapat anak. Dhahikat bukan ketawa. Dhahikat maksudnya hadat. Dia keluar darah semula. Sebab dhahik tu nama daripada nama-nama darah haid. Daripada Siti Sarah ni dah menopause. Waktu usia dalam 70 tahun tu dia keluar darah semula. Bila dia keluar darah semula, dia sihatlah. Adalah proses kesuburan tu berlaku. Bila proses kesuburan berlaku, lepas tu dapat anak. Maka keluarlah anak, namanya Ishaq. Jadi Ishaq daripada Siti Sarah. Jadi daripada Hajar keluar Nabi Ismail. Nabi Ismail Abul Arab, bapa kepada bangsa Arab. Nabi Ishaq pula keluar daripada dia Yaqub. Dan Yaqub pula adalah Abu Bani Israel, ayah kepada bangsa Israel. Keluar daripada segala suku keturunan Bani Israel keluar daripada Nabi Yaqub. Jadi ada bapa Arab, dia ada bapa daripada Israel. Kisah dia kan. Jadi katakan darah tu adalah darah yang sihat lah, bukan darah sakit, darah sihat. Walhasil yang berita yang kedua, berita yang Nabi malaikat datang untuk lipatkan kaum Nabi Lut, untuk lipatkan kaum Nabi Lut, apa yang ada dari kaum Nabi Lut. Habis. Yang terakhir balik pada tarikh semula, dan dia keluar pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi haid ni ada waktu keluar dia. Nanti kita akan sampai pada bab dia. Berapa hari keluar, berapa hari maksimum, berapa hari minimum. Dan kemudian ada juga bahasan dalam bab istihadah. Dia haid dia mudah je. Haid nifas mudah, yang susah istihadah. Dan orang perempuan kena belajar bab haid nifas istihadah. Dia kena kuasai. Sebab tu benda yang daripada diri dia sendiri. Orang lelaki pula, dia tak wajib kuasai. Dia tak wajib belajar bab haid nifas sebab dia tak ada darah pun. Tapi kalau dia nak berkahwin, dia kena belajar. Jadi ayuk belajar. Sebab apa? Sebab dia kahwin dengan perempuan. Bukan kahwin dengan lelaki. Mana dia kahwin dengan lelaki, dia kahwin dengan perempuan. Bila dia kahwin dengan perempuan, dan perempuan tu tak tahu hukum haid nifas istihadah, dia kena ajarkan pada perempuan tu hukum haid nifas dan istihadah. Kalau dia tak ada kemampuan untuk mengajar, dia hantar perempuan tu masuk ke kelas-kelas. Ada kelas-kelas yang berkaitan dengan darah wanita ni, fikih darah wanita. Hukum dia wajib belajar fardu ain. Habis itu. Yang terakhir, mitis insinin dobit 9 tahun pun sama macam yang kat atas tadi. Kalau lah perempuan tu keluar darah selepas 9 tahun ke atas, dia kena balik. Kalau lah dia keluar darah sebelum 9 tahun, tapi dekat-dekat nak masuk 9 tahun, itu 16 hari, hampir-hampir 9 tahun, maka tetap dia kena balik juga. Tetap dia kena balik. Cuma 16 hari tu dia ambil daripada kiraan apa? 16 hari tu dia ambil daripada kiraan sekurang-kurang suci, itu 15 hari, dan sekurang-kurang haid itu sehari. Jadi 15 tambah 1 jadi 16 hari. Sebab tu ada kiraan 16 hari tu. So pusingan haid yang paling cepat adalah 16 hari. Sehari haid, 15 hari suci, 16 hari. Lepas tu boleh keluar semula. Ini pusingan haid yang cepat. Jadi contoh kalau 16 hari sebelum dia keluar haid, sebelum cukup 9 tahun, dia keluar darah. Hukumnya adalah haid. Jadi boleh jadi perempuan dia keluar darah dia pada usia 9 tahun, dia nak awal sedikit. Dan kebanyakan perempuan sekarang macam tu juga. Dulu mungkin keluar dalam 13-14 tahun. Kebanyakan perempuan sekarang dia keluar awal. Mungkin sebab faktor pemakanan kurus ataupun genetik ke wallahu'alam. Habis itu bahasan tentang bab haid. Kita berhenti kat situ dulu. Saya pun ada satu program lagi saya kena pergi. Satu kelas lagi. Jadi saya minta izin untuk berhenti awal sikit lah hari ni. InsyaAllah kita berhenti dan akan datang kita sambung pasal yang akan datang, pasal berkaitan dengan istinja. Wallahu'alam. Ustaz, ada soalan ke daripada yang lain? Jadi kalau tak ada, kita tutup kita punya majlis taklim pada pagi ini dan kita kafaran surah Al-Asr. Assalamualaikum.